Ibu yang ada anak kecil yang nak menyusukan anak. Bagaimana status puasa kita kalau kita tak mampu nak puasa? Buat seorang ibu, bila tiba Ramadan, kalau kita sedang mengandung, mesti kita risau. Apa hukum kalau kita tak berpuasa? Begitu juga dengan ibu yang ada anak kecil yang nak menyusukan anak. Bagaimana status puasa kita kalau kita tak mampu nak puasa? Ibu-ibu, buat ibu yang sedang mengandung ataupun hamil ataupun ibu yang menyusukan anak, dalam Islam ada rukhsah tersendiri. Untuk ibu yang mengandung, jika merisaukan diri ataupun kandungan, dia boleh buka puasa. Tak ada masalah. Akan tetapi, persoalannya kini, adakah dia kena bayar fidyah ataupun tidak? So kita ada dua situasi di sini. Yang pertama, ibu yang sedang mengandung, dan yang kedua adalah ibu yang menyusukan anak. Bagi ibu yang mengandung, jika kita risaukan diri kita, misalnya takut kita pitam ke, low blood pressure ke, maka kita boleh buka puasa dan kita perlu qadakkan puasa kita sahaja tanpa perlu membayar fidyah. Akan tetapi, pasti ibu-ibu daripada merisaukan diri, kita akan risaukan kandungan kita. Tapi jika kita tak risaukan diri kita, kita risaukan kandungan kita, maka kita kena qadak puasa dan kita kena bayar fidyah. Begitu juga dengan ibu-ibu yang menyusukan. Jika dia menyusukan dan dia risaukan diri dia kalau tak menyusukan anaknya, dirinya akan sakit, bengkak susu dan sebagainya, dia dibolehkan buka puasa. Tapi kalau dia risau dengan cara dia tak menyusukan anak akan beri impak kepada anaknya, maka dia perlu qada puasa dan dia perlu membayar fidyah. Senang kan? Simpelnya, kalau risaukan diri, hanya perlu ganti puasa sahaja. Tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau risaukan anak, maka perlulah qada puasa dan bayar fidyah.